ketiga, pantang larang makan pre dan probiotik. Poin terakhir, paling ramai orang tak tahu dan rugi kalau tak ambil tahu. Nombor 1, jangan makan pre dan probiotik serentak bersama dengan antibiotik. Boleh makan pre dan probiotik selepas habis pengambilan antibiotik sahaja. Kerana pengambilan antibiotik boleh membunuh bakteria baik yang ada di dalam pre dan probiotik. Nombor 2, jangan makan pre dan probiotik waktu perut dalam keadaan asid yang sangat tinggi. Orang yang ada masalah gastric GERD, bila perut kosong, asid dalam perut mereka sangat tinggi. Jadi, ambil pre dan probiotik selepas waktu makan. Nombor 3, jangan makan pre dan probiotik dengan makanan yang tinggi gula. Kerana makanan tinggi gula sangat disukai oleh bakteria-bakteria jahat dan ini akan mengganggu proses pembiakan bakteria-bakteria baik semasa you all makan pre dan probiotik. Sekarang sudah ada teknologi yang lebih advance daripada pre dan probiotik. Terdapat teknologi postbiotik di dalam satu produk sahaja, itu 3-in-1. Ada prebiotik bersama probiotik bersama postbiotik di dalam satu produk yang dinamakan NextBio daripada BE International. Rujuk video NextBio di dalam TikTok Dr. Wan As untuk tahu lebih lanjut.